Mayat lelaki yang terjatuh ke dalam sungai ketika sedang melakukan kerja-kerja menjaring ikan di Sungai Belat, Kampung Belukar, Batok 3, Jalan Gambar, Kuantan semalam ditemukan kira-kira pukul 12.05 tengah hari ini. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Asyari Abu Samad berkata, mangsa Muhammad Firdaus Rahmat, 43 tahun ditemukan di tempat dia dipercayai terjatuh. Menurutnya, siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah pada badan mangsa dan dia dipercayai diserang sawan ketika kejadian sebelum terjatuh ke sungai. Mangsa mempunyai rekod kesihatan sakit sawan dan mendapat rawatan di Hospital Tengku Ampun Afzan. Bagaimanapun bersiasat lanjut akan menentukan punca dan waktu kematian. Asyari memaklumkan kes tersebut diklasifikasikan sebagai kematian mengejut sehingga laporan bersiasat diperoleh. Berdasarkan laporan polis, Muhammad Firdaus dikatakan turun ke sungai secara bersendirian dengan menaiki sebuah but gentian kaca pada pukul 2.30 petang semalam. 2 jam kemudian, but mangsa ditemukan tanpa jurumudi dan dia dipercayai terjatuh ke dalam sungai. Terdahulu, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 7.58 malam semalam sebelum sepasukan 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuantan digerakkan ke lokasi.